Nah, Mak. Hai, Mak minta. Air apa kau buat ni? Tak sedar langsung lah. Kau pergi buat air baru. Apa ni, Mak? Minum je lah air orang buat ni. Dah pandai melawan kau Buat je lah air baru. Kau pergi buat air baru sekarang. Mana air baru kan? Ambil ni. Kau ajar kau Hei, Mak. Liana minta maaf, Mak. Sebenarnya emosi Liana tengah tak stabil. Liana sebenarnya... Kau ni kenapa kau ingat kau siapa? Berani kau buat aku macam ni Ni, kalau kau bagi tahu laki kau, nas kau kerja kan. Lagi teruk daripada ni. Mak, sakit, Mak. Mak, tolong. Mak, sakit. Mak. Kau tahu tak, aku ni hampir gugur tau sebab kena tolak dengan dia. Tambah lagi kena buat kerja itu ini. Akak ni mengandung tau, Dik. Kau jangan risau. Satu hari nanti makcik bagi juga anak makcik tu kat kau. Tapi makcik nak minta tolong sikit lah dengan kau Rampas si Razin tu daripada Liana. Mungkin aku bukan adik yang terbaik untuk kau. Aku tahu aku silap. Sekarang aku akan bela kau, Kak. Perempuan, engkau ni buat kerja macam mana Kau tengok baju aku sampai luntur macam ni. Tak tahu, Mak. Apa benda yang kau tak tahu? Kau basuh pakai mesin kan? Aku kan dah cakap basuh pakai tangan, bukan pakai mesin. Tak tahu, Mak. Liana dah asingkan dah. Kau ni dah pernah melawan Kau tengoklah baju tu macam mana. Kau tengok. Sakit, Mak. Liana! Liana! Kau ni pekak ke aku panggil kau? Ya, Mak. Kenapa ni? Ni, surat ni kau yang buat kan? Kau saja nak takutkan aku, lepas kau berkomplot dengan orang lain kan? Apa Mak cakap ni, Mak? Liana tak buat lah semua ni, Mak. Tadi kau dah melawan aku. Sekarang kau nak menipu aku pula. Berani kau ni Kau ni memang kena dengan aku lah. Berani kau ugak-ugak aku Sini kau. Sini. Rina! Azin, kau nak pergi mana? Aku nak pergi kedai depan tu je. Yalah, tak boleh Azin. Tak apalah Rina. Aku dah maafkan kau dah. Aku tahu kita dulu pernah bercinta. Tapi sekarang aku dah ada kehidupan aku, kau pun dah ada kehidupan kau. Kau buat kan? Kau mengaku je lah. Tak, Mak. Sumpah bukan Liana. Berani kau main sumpah dengan aku Kenapalah anak aku tu bodoh sangat nak perempuan macam kau ni? Kenapa Mak benci sangat dengan Liana, Mak? Apa salah Liana dekat Mak? Sebab kau tu mandul. Kau dengar Kalau kau berani report apa-apa dekat Razin, nak ask kau aku je kan? Mak, dah makan? Liana mana, Mak? Tak tahulah dia pergi mana. Bilik kot. Lah, Mak. Muka dah macam mati laki dah, Mak. Tapi Mak memang laki dah mati pun kan?
Mulut kamu ni. Mak macam mana dengan Liana? Okey? Okey, berbenda. Pemalas macam tu. Suruh buat kerja rumah pun malas. Dah lah. Mak nak pergi kedai sekejap. Hai, Razin baru je balik. Mak dah nak keluar dah? Ayolah mak, elok mak, keluar. Berani dia melawan aku. Dia siap hantar surat untuk takut-takutkan aku tau. Berani dia buat macam tu Ya, aku tak kira. Aku dah tak tahan dah dengan dia. Aku nak juga percepatkan perkahwinan korang. Tapi anak makcik boleh ke terima saya? Aku? Mak dia kot. Berani ke dia bantah? Tak apalah kalau makcik cakap macam tu. Saya okey je. Tapi makcik ada apa-apakan dia ke? Dia hantar surat untuk buat aku kot. Takkan aku nak diam je. Macam-macam lah aku buat kat dia. Puas hati aku. Awak okey tak ni? Awak, kalau kita cari rumah lain, boleh tak? Kenapa pula? Mak ada apa-apa dengan awak ke? Saya tak tahan lah duduk sini dengan mak awak. Dia suruh saya buat semua benda dekat dalam rumah ni. Saya buat je, saya ikut je semua kehendak dia. Tapi dia ada je yang tak kena dengan saya. Lepas tu dia marah-marah saya. Dia pukul saya. Apa lagi tak cukup, Wak? Ya Allah sayang. Kenapa awak tak cerita dengan saya dari awal? Dah lama ke mak layan awak macam ni? Tak apalah, Wak. Saya okey je. Cuma yang penting sekarang ni, boleh tak kalau kita cari rumah lain? Saya dah tak nak duduk sini lagi dah. Tak apalah. Nanti saya cuba cari awak. Sekejap Hana tunggu sini. Masih nak panggil Razin sekejap. Razin, nak pergi mana? Nak cari rumah baru mak. Nak keluar dari rumah ni. Alah, nak pergi mana ni? Mak bawa Farhana bakal menantu mak. And mak nak percepatkan perkahwinan korang. Farhana? Mak ngarut apa ni mak? Adik, berani kau tikam belakang aku, dek? Takkanlah Razin nak kahwin dengan adik ipar Razin sendiri mak. Apa salahnya? Kamu cerai dengan Liana, lepas tu kahwin dengan Farhana. Kan, Ana? Farhana, kenapa kamu berdiri sebelah diorang? Maaf makcik, saya tetap di sebelah pihak kakak saya. Apa semua ni? Aku tak faham lah. Dah lah makcik tak payah nak pura-pura tak faham lah. Makcik jangan ingat, saya tak tahu yang makcik ni pukul kakak saya. Makcik jadikan dia ni kuli batak dekat dalam rumah ni. Makcik fikir makcik siapa? Tak sangka mak. Mak ni, mak jenis apa lah? Mak tahu tak Liana ni dah mengandung? Mengandung? Tak mungkin. Razin sendiri yang bawa Liana pergi check up mak. Razin, mak minta maaf. Salah mak. Tolonglah jangan tinggalkan mak. Mak selama ni, mak reka cerita je kan. Nak buat Razin benci dengan ceraikan Liana. Betul tak mak? Awak, dah lah. Maafkan je lah mak. Buruk macam mana pun dia tetap mak awak. Ya, salah mak. Razin, maafkanlah mak. Dah sayang, jom kita keluar. Lagi lama awak kat rumah ni, gila ni awak. Dah, jom. Razin! Razin!